Apa itu emas? Hai peminat kejuruteraan, nama saya Igor Felipe dan hari ini kita akan bercakap tentang satu logam yang telah menarik perhatian masyarakat kita sejak sekian lama, iaitu emas. Emas ialah unsur berwarna kuning, tumpat dan lembut dengan simbol AU dan nombor atom 79 dalam jadual berkala kita. Dan ia telah digunakan sebagai mata wang, barang kemas dan sebagai simpanan nilai selama beribu-ribu tahun. Ia adalah logam yang sangat bernilai kerana sifat fizikal dan kimianya yang unik, termasuk keboleh-tempaan, kemuluran dan ketahanan terhadap kakisan serta noda. Emas dihasilkan terutamanya melalui pelombongan dan pengekstrakan dari simpanan bijih, dan proses pengekstrakan serta pemprosesannya boleh menjadi cabaran dari segi alam sekitar dan ekonomi. Akibat daripada kekurangannya, emas telah memainkan peranan yang penting dalam sejarah manusia, berfungsi sebagai medium pertukaran dan simpanan nilai selama beribu-ribu tahun. Selain penggunaannya dalam barang kemas dan sebagai piawaian, emas juga mempunyai pelbagai aplikasi industri yang luas, termasuk dalam bidang elektronik, pergigian dan perubatan. Disebabkan oleh kekoneksian elektriknya yang sangat baik, sifat tidak reaktif dan biokeserasian. Pasaran emas sangat dinamik, dipengaruhi oleh pelbagai faktor ekonomi, politik dan geologi, serta menjadi subjek penyelidikan berterusan dalam bidang seperti geologi, ekonomi dan keuangan. Sekarang, bayangkan emas sebagai sejenis logam istimewa yang jarang ditemui di planet kita. Dan kerana kelangkaannya, ia menjadi sangat bernilai. Ia telah digunakan selama berabad-abad oleh pelbagai budaya. Orang ramai tertarik dengan emas kerana ia tidak ternoda atau terhakis, yang bermaksud ia boleh tahan lama. Ia juga merupakan pengalir elektrik yang baik dan tidak bertindak balas dengan banyak unsur lain. Sebab itu, ia digunakan dalam peranti elektronik. Dan kerana emas sukar untuk ditemui dan dilombong, ia hanya boleh dihasilkan di beberapa tempat di seluruh dunia. Itulah sebabnya ia sangat berharga dan telah digunakan sebagai simbol kekayaan dan kuasa oleh pelbagai budaya. Tetapi, di manakah kita boleh menemui emas? Yang utama ialah bijih, di mana emas sering diekstrak daripada biji emas, iaitu campuran mineral yang mengandungi logam berharga. Beberapa mineral yang paling biasa ditemui dalam simpanan biji emas termasuk kuarza, pirit dan kaukopirit. Mineral-mineral ini sebahagian besarnya diekstrak terutamanya dari lombong bawah tanah, di mana urat emas dan simpanan bijih digali dan diproses. Kita juga boleh menemui emas dalam kuantiti kecil di sungai dan anak sungai, di mana ia ditemui dalam simpanan aluvium yang terbentuk akibat hakisan dan pelapukan batuan yang mengandungi emas. Kalau anda pernah bermain-main dengan perawatan elektronik dan sedikit asid macam saya, anda tahu yang emas boleh diperoleh semula juga daripada sisa elektronik seperti bahagian komputer terpakai, telefon bimbit dan peranti elektronik lain. Tapi percayalah, ia memang sangat susah untuk dilakukan. Deposit emas boleh ditemui em todos os continentes. Negara pengeluar emas terbesar ialah China, Australia, Rusia, Amerika Syarikat dan Kanada. Dan untuk mendapatkan emas secara umum, prosesnya melalui beberapa langkah. Langkah pertama ialah mencari di mana terdapat emas, dan langkah ini dipanggil penerokaan. Ini dilakukan melalui kajian geologi dan program penggerudian. Setelah ditemui, kita perlu membangunkan lombong untuk tujuan pengeluaran emas. Ini mungkin melibatkan penggalian, pembukaan terowong dan pembinaan kemudahan untuk memproses serta menapis bijih tersebut. Dengan lombong yang telah dibina, kita boleh mula menjalankan aktiviti pengekstrakan bijih itu sendiri. Biji emas kemudian dikeluarkan dari lombong menggunakan kaedah seperti perlombongan bawah tanah atau perlombongan terbuka. Dan biji tersebut dihantar ke peringkat seterusnya, iaitu pemprosesannya. Biji yang telah dikeluarkan diproses untuk memisahkan emas daripada mineral lain dalam biji tersebut. Ini biasanya dilakukan melalui beberapa peringkat, termasuk penghancuran, pengisaran dan juga pengekstrakan kimia. Salah satu peringkat terakhir ialah penapisan emas, di mana ia dimurnikan dan ditapis untuk menghilangkan sebarang kekotoran. Ini biasanya dilakukan melalui satu proses yang dipanggil peleburan.
di mana emas dicairkan dan kekotoran dipisahkan serta dibuang. Akhir sekali, emas dicairkan menjadi jongkong, dibentuk menjadi dawai, dan juga menjadi kepingan emas. Emas ini kemudiannya digunakan untuk menghasilkan barang kemas, dijadikan sebagai simpanan nilai di negara-negara, atau digunakan dalam aplikasi industri. Sudah tentu, kaedah khusus yang digunakan dalam pengekstrakan emas ini boleh berbeza bergantung pada jenis simpanan, lokasi dan ekonomi operasi. Dan proses ini juga boleh melibatkan penggunaan pelbagai bahan kimia seperti sianida dan juga merkuri. Bahan kimia ini boleh membawa risiko kepada alam sekitar. Dan syarikat-syarikat yang menggunakan bahan-bahan ini dalam proses pengeluaran mereka memerlukan pengurusan yang teliti untuk meminimumkan impak baik kepada para pekerja maupun kepada komuniti setempat. Satu lagi kelebihan besar emas ialah ia boleh digunakan dalam bentuk tulen atau boleh digabungkan dengan bahan lain untuk membentuk aloi. Jika anda tidak tahu, aloi ialah campuran dua atau lebih unsur di mana sekurang-kurangnya satu daripada unsur tersebut mesti merupakan logam. Dengan menggabungkan emas dengan logam lain, sifat-sifatnya boleh diubah untuk menjadikannya lebih sesuai bagi aplikasi tertentu. Salah satu aloi emas yang paling biasa ialah emas kuning, iaitu aloi emas, tembaga dan perak. Dan inilah emas tradisional yang digunakan dalam barang kemas dan memberikan penampilan berwarna kuning hangat. Kita juga ada emas putih, iaitu aloi emas, nikel dan zinc atau palladium dan mempunyai warna putih keperakan yang juga sering digunakan dalam pembuatan barang kemas. Manakala emas ros adalah aloi emas dan tembaga serta mempunyai warna merah jambu kemerahan dan juga biasa digunakan dalam pembuatan barang kemas. Emas hijau atau elektron ialah aloi emas dan perak dan telah digunakan sebagai alat pertukaran serta dalam pembuatan shilling selama beribu-ribu tahun. Aloi-aloi ini boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan tertentu dan boleh digabungkan dengan bahan lain untuk membentuk aloi yang lebih kompleks dengan sifat-sifat tertentu. Tetapi, di manakah emas digunakan? Selain daripada barang kemas, emas boleh berfungsi sebagai penyimpan nilai dan pelindungan terhadap ketidaktentuan ekonomi dan politik. Di beberapa tempat seperti di Dubai, terdapat mesin ATM di mana orang boleh mengeluarkan jongkong emas. Ini kerana ia adalah unsur yang sangat meluas dalam masyarakat dan mempunyai sedikit variasi harga sepanjang masa. Anda boleh berdagang emas malah dalam bentuk dana melalui bursa saham. Tetapi ia bukan sahaja dalam aspek ekonomi. Seperti yang saya sudah katakan, emas adalah konduktor elektrik yang sangat baik dan digunakan dalam peranti elektronik seperti telefon pintar, komputer riba dan televisyen. Ia juga digunakan dalam bidang pergigian untuk tampalan, mahkota dan jambatan gigi disebabkan oleh biokeserasian dan ketahanannya. Ini bermakna emas tidak bertindak balas dengan badan kita seperti logam lain dan sebab itu ia menjadi pilihan yang ideal untuk kegunaan seperti ini. Siapa yang tak pernah nampak seseorang dengan gigi emas? Ia bukan sahaja digunakan untuk estetika tetapi juga kerana biokeserasiannya. Sebatian emas juga digunakan dalam beberapa rawatan perubatan seperti rawatan artritis reumatoid dan juga beberapa jenis kanser. Dan di mana kita boleh menggunakan emas dalam bidang kejuruteraan? Dalam industri elektronik, ia digunakan secara meluas dalam penghasilan peranti elektronik disebabkan oleh kekonduksian yang tinggi, ketahanan terhadap kakisan dan keupayaan untuk membentuk kontak yang stabil dan sangat konduktif. Ia juga digunakan dalam industri aeroangkasa disebabkan oleh ketahanannya yang tinggi terhadap kakisan dan keupayaannya untuk memantulkan sinaran inframerah. Satelit-satelit kami menggunakan emas dari perlindungan terhadap radiasi hinggalah pada komponen elektronik yang sensitif. Satu penggunaan yang menarik ialah sebagai pemangkin beberapa tindak balas kimia kerana kemampuannya untuk memudahkan tindak balas tanpa habis digunakan dalam proses tersebut. Ini menjadikannya bahan yang penting untuk digunakan dalam pelbagai proses industri, termasuk pengeluaran baja, plastik dan bahan api. Ia juga boleh digunakan dalam pengeluaran kaca, di mana ia digunakan untuk mengubah warna kaca seperti merah, kuning dan juga hijau. Tapi persoalannya, kenapa ia begitu mahal? Yang pertama sekali sudah tentu ialah kerana ia jarang ditemui. Emas adalah unsur yang agak jarang. Dan perlombongan emas secara besar-besaran diperlukan untuk mengeluarkannya dari kerak bumi. Bekalan emas yang terhad digabungkan dengan peningkatan permintaan menyumbang kepada kosnya yang tinggi. Kos perlomboman ini juga sangat tinggi. Mengeluarkan emas dari bumi memerlukan peralatan, operasi dan proses perlombongan yang mahal.
Dan sudah tentu, kos-kos ini dipindahkan kepada pengguna dalam bentuk harga emas yang lebih tinggi. Penapisan emas juga memerlukan peralatan dan bahan kimia khusus, seperti yang saya sebutkan sebelum ini mengenai merkuri. Dan kos-kos ini juga menyumbang kepada kos keseluruhan emas. Dan kerana ia adalah bahan yang jarang, mahal dan memerlukan banyak sumber untuk diekstrak, kita tidak boleh mengetepikan kos pengangkutan dan keselamatan. Pengangkutan dan penyimpanan emas memerlukan sistem perlindungan dan pasukan khas untuk mencegah kecurian atau kehilangan. Dan sudah tentu, kos-kos ini akan tercermin dalam harga emas. Syarikat-syarikat perlombongan itu sendiri mempunyai kawalan keselamatan yang sangat ketat. Dan sudah tentu, hukum penawaran dan permintaan yang terkenal. Apabila terdapat permintaan tinggi terhadap emas dan penawarannya terhad, ini akan menyebabkan harga meningkat. Ia adalah unsur yang mempesonakan dan membangkitkan keinginan serta status dalam kalangan ramai orang. Dan sudah pasti, ia akan terus membangkitkan keinginan ini untuk beberapa ribu tahun lagi. Dan adakah anda sudah tahu semua ini tentang emas? Mahu membuat sumbangan emas kepada saluran ini? Atau mungkin anda sudah tahu tentang asteroid besar yang diperbuat daripada emas yang beredar di galaksi kita dan agensi angkasa lepas sangat teruja untuk mendapatkannya? Tinggalkan komen di sini, saya ingin tahu. Saya akan tinggalkan 2 video di sini di sebelah yang anda mungkin suka juga. Jadi jangan lupa untuk klik salah satu daripadanya dan tengok. Inilah masanya untuk anda tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan kongsikan video ini di media sosial anda. Itulah dia kawan-kawan semua, salam mesra dan jumpa anda di video seterusnya.